Pupuklah minat dalam bidang usahawan agar Malaysia mampu mencapai negara maju menjelang 2020. Menurut Tan Sri Muhyiddin Yassin, Hari Terbuka Strategi Lautan Biru Kebangsaan membuktikan Usahawan Satu Malaysia adalah satu entiti di bawah NBOS untuk generasi muda memupuk minat keusahawanan. Timbalan Perdana Menteri meluangkan masa melawat ruang pameran NBOS 2015 di KLCC sambil memberi semangat kepada peserta yang terlibat di bawah Usahawan Satu Malaysia. A newly developed nation status by 2020. So your role is very important. We would like to see more people coming forward. Entrepreneurship is something which is very much part and parcel of national development. So what is important here is, of course, to develop that interest and the focus in terms of building this entrepreneurship spirit among all Malaysians. Terdapat kira-kira 40 ruang pameran dan aktiviti melibatkan semua kementerian dan agensi. Hari Terbuka NBOS diadakan bertujuan memberi peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan maklumat lebih meluas serta berkongsi informasi pelbagai inisiatif yang dijalankan. Lebih dari 80 inisiatif NBOS telah dilaksanakan demi kesejahteraan pelbagai lapisan masyarakat.